Murah juga Murah. Pulut panggang dia bukan pulut udang. Dia punya inti dia inti ikan. Umang-umang. Baik, iftar ke Manjung Perak, tempat yang agak menarik juga. ICT apa dah, celup tepung apa benda saya pun tak tahu. So macam biasalah, tunggu kawan saya ni, Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus dah sampai dah. Macam biasalah. Jagi kita gerak. Lagi tergerak. Tak apa, kita santai-santai je. Let's go. Dia nak isi angin. Katanya anginnya kurang. Santai-santai, aku cuma faham je lah berapa bawa. Jadi ada masalah. R25 ni tengok tercabut lah dia punya kepala angin. Apa nama dia? Dia punya valve dia nampak ni. Hilang. Ni Firdaus ni terlalu laju sangat. Tak tahulah macam mana. Nasib baiklah baru nak gerak. Itulah. Kalau dah jauh nak ya ni. Tak ada fikir tu dekat seberang Perak tu. Ni valve dia tercabut Valve dia tercabut. Alright, dah siap dah. Tukar valve dia. Alhamdulillah dipermudahkan. So let's go. Kita ride balik. So let's go. Okay, dah sampai dekat di Oregano celup tepung. Ni di Oregano dekat Jalan Mempisang tak silap saya. Ni ada apa ni? Meratoh Seafood Colet Pantai Timur. Ni nombor booking dia lah. Ni ada ni udang viral. Push macam-macam ada. King crab. Tengok ni ada king crab boy. Aduh besar, aduh sakit tajam. Oh berdarah tangan aku. Berdarah guys, berdarah. Ini goreng-goreng. Ini ada macam-macam loh. Oh. Kita sahur kat sini. Oi. Ni ada. Ui. Happy birthday. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak, tangan dah tercucuk dah. Tercucuk king crab. Allah. Ada video. Pakai topi apa dia? lekir dia cikgu ya. Sebab nak pergi lekir kan. Lupa. Please subscribe and like cikgu Agus Sempoy. Kita ride ke mana tadi? Manjung. Manjung ikan bakar. Ikan bakar ni? Okay, Ikan bakar? Ikan bakar apa dalam apa? Celup tepung. Celup tepung. Yang air tengah model ni. Bang. Tangan aku dah berdarah dah sebab tercucuk king crab. Oh, ni tempat dia menarik ah. Ni ada. Oh, menarik tempat ni. Di Celup Tepung Manjung. So saya berbuka kat sini. Ni ada tandas dia dah. Tandas dia. Ni ada surau. Surau dia memadai lah untuk kita solat. Yang penting ada tandas, ada surau. Bayar. Ni I love Thailand, tapi belum sampai Thailand ni. Okey. Bayar sini ya? Oh, sana. Ada ikan siakap. Siakap 100 gram RM12. Kalau siakap 100 gram RM7. Murah juga Murah. Boleh tahan lah. Selalu buka, kalau untuk bulan Ramadan ni kita buka daripada pukul 6 sampai pukul 12. Kalau untuk lepas bulan puasa ni, untuk hari-hari biasa ni kita buka daripada pukul 2 sampai pukul 12. Datang ramai-ramai ya. Boleh datang. Memang menarik tempat ni. Dekat Manjung. Set D yang menu Ramadan tu. Okey, yang dua-dua ni nak set up berjasa. Menarik kat sini. Menarik ya? Belum lagi rasa. Belum lagi. Belum lagi sampai, belum lagi rasa. Sebab Ni baru nak rasa ni. Baru nak rasa ni. Tapi rabang mata lah ya. Menarik ya. Ni otak-otak tadi. Oh. Sata. Yang ini pulut panggang. Pulut panggang dia bukan pulut udang. Dia punya inti dia inti ikan. Serius ah? Ya.
Itu ikan ini. Kita rasa. Ini terasa ya. Saya dah ambil lah. Ambil satu. Nanti kita rasa. Tadi Rin. Ada Rin, Sudah maaf kena makan. sekali Rin. Oh ini apa namanya ni Rin? Apa nama ni? Sembilan. Tak ni. Ini apa nama ni? Maksudnya kalau sekilo 350. Umang-umang. Sini ada umang-umang pun ada. Umang-umang. Ini makan umang-umang. Boleh? Boleh. Kat situ. Ini apa ni? Ini siput gondang. Siput gondang. Betul ke? Ya, siput ini siput gondang dari Sungai Limau. Dari Sungai Limau. Boleh makan ni? Boleh makan. Siput gondang dari Sungai Limau. Sungai Limau. Gondang daripada kat sana diracun, sini dimakan. Bukanlah. Kau percaya cakap dia ni. Oh ini mentarang. Mentarang memang ada kat tempat kita lah. Ni. Ini ni. Apa benda ni? Ini Lobster ni. ini dipanggil sleeper lobster. Betul kan? Ya. Ini banyak di Laut Andaman. Oh ingat dia tipu. Rupanya betul lah. Betul lah. Tengok Laut Andaman, Thailand. Thailand lah. Nampak dia mahir ni. Betul ke sleeper lobster? Aku main pan Betul lah. je. Betul? Oh ni dia dah siap. Ini udang galah dah siap dah. RM18 untuk 2 ekor. Ini nama shell. Yang lambang shell inilah. Ini scallop. Memang menarik kan. So inilah tempat dia. Nanti kita makan lah. Saya share kat sini sotong celup tepung mancung. Nampak menarik. So ni diorang tadi datang dulu. Kawan-kawan saya tadi datang dulu. Barulah saya sampai selepas repair apa tu nut Ustaz Daus tadi. Boleh? Okey, menu pun dah sampai. Ikan siakap. Kami ambil menu Ramadan untuk 12 orang makan macam tu. Tapi anda boleh pilih menu yang anda suka. Jom kita ambil dulu kurma. Inilah dia menu yang saya tunggu-tunggu. Celup tepung. Nak pergi Terengganu? Jauh. Jadi saya pergi ke Manjung. Perjalanan lebih kurang dalam 90 km sahaja. Jadi saya dan rakan-rakan nak berbuka dengan menu celup tepung. Amin. Kurma. Allah, sedapnya. Potong. Saudara nama apa ya? Janganlah. Okey. Kalau di tempat kita biasa kita pulut panggang, dalamnya intinya ampas kelapa. Yang ini Terengganu Kelantan punya Pantai Timur punya, tengok. Ampas sawit. Dia daripada ikan. Ini memang Serunding ikan. Terengganu memang dia Serunding buat ikan. daripada ikan. Ini yang dinamakan kalau di Terengganu pulut lepa. Pulut lepa. Pulut lepa. Kalau dekat kita ni dipanggil pulut panggang, tapi pulut lepa. Kalau kat Pecah Brenda pulut inti isi sawit. Dalamnya sebab Minyak bau. Mantap. Marvelous.